Jadi di lorong 1 ialah Nurul Najwa Jainal Abidin dari Sabah. Jadi di lorong kedua Sharifah Nur Alisha sedang bersiap sedia di posisi. Lia Yi Teng dari Malaysia University di lorong 3. Dan di lorong 4 dari Kelantan Fateh Nashira. Dania Maishela dari Selangor di lorong yang ke-5. Ada juga wakil dari Laos di lorong 6 iaitu Kan Malaifon Bunyahun. Dan mewakili Perak ialah Farah Shakira Azif Safarin yang akan memulakan saingan di lorong yang ke-7. Dan dari Terengganu di lorong 8 ialah Nurfara Alisha Ramli. Jadi itu adalah senarai 8 pelari di peringkat akhir untuk acara 100 meter lari berpagar wanita yang mana kita bakal saksikan dan menantikan sebenarnya. Dan terus saja dimulakan untuk acara 100 meter lari berpagar wanita akhir. Dan perhatikan kepada Lia Yi Teng yang terus saja memimpin dengan lonjakan yang cukup bertenaga. Lariannya juga cukup bertenaga sambil cuba dikejar oleh Fateh Nashira. Dan itu dia. Dari awal hingga ke akhirnya ia nampak cukup didominasi dengan permulaan yang cukup luar biasa di samping lonjakan yang tidak menghentikan momentum. Dan itu membawa kepada Lia Yi Teng yang mendapatkan pingat emas untuk Malaysia University. Pelari-pelari untuk acara seterusnya. Sambil ini adalah result Lia Yi Teng dengan Fateh Nashira dan juga Dania Maishela. Dan itu dia kita perkatakan mengenai betapa ketatnya saingan untuk perak dan juga gangsa. Dan ia memerlukan foto finish dengan Fateh Nashira 14.665 saat. Dan juga Dania Maishela yang akan memenangi pingat gangsa dengan 14.669 saat. Jadi ia hanya dibezakan dengan 0.004 saat saja.